dia adalah anak kepada Hasan, anak kepada Zaid, anak kepada Hasan, anak kepada Ali. Saya tahu dulu kan Nabi berkat nama, mesti nama tu. Hasan pertama lagi Hasan pula, kalau Husain lagi Husain pula. Radhiyallahu anha. Maknanya dia siapa dia? Dia ni adalah, kalau Hasan tu anak Sayyidina Ali, Zaid cucu, cicit. Cium. Cium. Dia anak Hasan, Hasan tu anak Zaid, Zaid tu anak Hasan, tu cucu Nabi tu. Hasan tu cucu Nabi. Bin Ali, Ali tu nantu Nabi, pupu Nabi. Pupu sedang. Pupu nantu. Jadi pergi ke Sayyidina Ali tu dia tu siapa dia? Bawa pada cucu, cium. Kalau kata Hasan anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali, cucu Sayyidina Ali Zaid, cicit Hasan, ayah dia tu, cicit, cium. Adalah mereka yang sebut, saya apa